Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Saya Nur Saidatul Imazara binti Muhammad Rashid dari SK Pasir Panjang akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Kisah Seuncang Padi. Salam sejahtera, pembuka bicara. Kisah Seuncang Padi, tajuk cerita. Mari renungi sedalam-dalamnya. Semoga menjadi teladan kita semua. Sepasang suami isteri yang sangat miskin tinggal di sebuah kampung, iaitu Pak Abu dan isterinya Mak Mila. Mereka selalu menyalahkan nasib mereka yang miskin. Orang-orang kampung menyara kehidupan mereka dengan bercucuk tanam. Tetapi malangnya, Pak Abu dan isterinya malas bekerja. Mereka lebih suka membuang masa. Ya kawan-kawan, saban hari mereka berdua akan meminta bantuan makanan daripada jiran-jiran. Mereka tidak tahu malu, sehingga ada di antara jiran mereka tidak mahu membantu mereka lagi. Oleh kerana sikap mereka yang pemalas, kehidupan mereka menjadi bertambah susah. Ada kalanya mereka tidak dapat makan dan tidur dengan lena. Kawan-kawan nak tahu apa terjadi seterusnya? Pada suatu malam, muncullah seorang perempuan tua di hadapan pintu rumah mereka. Bolehkah saya masuk? Tanya perempuan tua itu. Silakanlah, jawab Pak Abu. Perempuan tua itu meminta sedikit makanan kerana terlalu lapar. Tetapi malangnya, mereka tidak ada apa-apa makanan untuk diberikan kepada perempuan tua itu. Perempuan tua itu memandang keadaan rumah suami isteri itu. Adakah kamu ingin menjadi orang yang kaya? Tanya perempuan tua itu. Mereka mengangguk-angguk kegembiraan apabila mendengar kata perempuan tua itu. Perempuan tua itu menyeluk kedua kain buruk lusuh yang dibawanya. Kedua-dua mereka melihat sahaja kelakuan perempuan tua itu. Pada fikiran mereka, tentulah perempuan tua itu akan mengeluarkan sebongkah emas. Cuba kawan-kawan teka apa yang diberikan oleh perempuan tua itu kepada mereka. Nah, ambillah uncang ini. Harap ia boleh menjadikan kamu kaya, kata perempuan tua itu. Pagi esok, kamu taburlah isi uncang ini di belakang rumah. Sudah pasti kamu akan menjadi kaya raya, pesan perempuan tua itu sebelum pulang. Pada keesokan harinya, mereka telah membuka uncang tersebut. Mereka berasa kecewa kerana dalam uncang itu hanyalah padi kering. Tanpa berlengah-lengah lagi, mereka menaburkan padi itu di belakang rumah. Tidak lama kemudian, anak padi mulai tumbuh. Alangkah terkejutnya mereka apabila padi itu berbuah dan menguning. Setelah padi masak, mereka pun menuainya. 2-3 musim menabur dan menuai padi. Akhirnya, padi mereka menjadi banyak. Semenjak hari itu, kehidupan Pak Abu dan isterinya tidak lagi miskin. Mereka telah menjadi kaya dengan menjual padi. Sikap Pak Abu dan isterinya mula berubah. Mereka menjadi tamak dan tidak suka bersedekah kepada orang yang susah atau miskin. Sebaliknya, mereka mengambil kesempatan untuk merampas harta penduduk kampung. Kawan-kawan tahu apa kesudahan cerita ini? Ya kawan-kawan, malam itu suami isteri tidur dengan nyenyak tanpa menduga apa yang akan terjadi keesokannya. Tiba-tiba, setelah terbangun daripada tidur, mereka mendapati semua pokok padi telah layu dan mengering. Tiada lagi pokok padi yang dapat dituai untuk dijual. Lama-kelamaan, semua pokok padi telah mati. Kesemua harta benda mereka terpaksa dijual bagi menampung kehidupan akibat tiada lagi pokok padi yang membuahkan hasil. Pada masa itu,
Barulah Pak Abu dan Mak Mila menyesal dan insaf dengan perbuatan buruk dan tamak mereka. Malangnya, nasi telah menjadi bubur. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Hiduplah mereka dalam kemiskinan semula. Ingatlah kawan-kawan, kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan rezeki yang dikurniakan Tuhan. Jangan tamak dan halupa. Jangan suka meminta-minta. Kerana tangan memberi lebih mulia daripada tangan yang menerima. Rajinlah berusaha untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Dan apabila kita telah kaya, jangan lupa menderma atau bersedekah kepada fakir miskin. Bak kata pepatah Melayu, kalau dapat memandang bulan, jangan lupa rumput di bumi. Kita jangan lupa tentang asal usul sendiri, terutama apabila telah menjadi kaya. Sekian, terima kasih.